Kita sambung sekarang. Ayat apa kita? Ayat 2. Surah apa? Lupa. Mantap. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana masih lagi memberikan kesempatan dan peluang kepada kita pada pagi yang bahagia ini untuk kita sama-sama bertemu dan bersemuka dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Kita sambung lagi bacaan kita dalam surah Al-Qadar. Kita dah baca belum surah Al-Qadar? Ayat 1. Kita terus sambung bacaan kita terus pada ayat yang kedua lah, ya. Terus pada ayat yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما أدراك ما ليلة القدر
Wama ad. Kat situ panjang kan. Wama ad. Iaitu di situ hukumnya mad jaiz munfasil. Kemudian ad qalqalah sughra. Adraka raka mad asli. Ma laylatul qadr. Apa kat situ? Mad asli, kemudian mad lin. Al-qadr qalqalah surah. Kita dah baca dah surah Al-Qadr ni kan. Kita teruskan dengan tadabbur lah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa ma adraka ma lailatul qadr." Dan siapakah yang memberitahukanmu apakah malam qadar itu? Dengan ayat yang kedua, Allah menanyakan kepada Nabi kita, iaitu kerana besar qadar dan harganya malam qadar itu, iaitu siapakah yang memberitahukan kepadamu apakah malam qadar itu? Adakah engkau mengetahui bagaimana benar besarnya malam qadar itu? Ini ialah satu kaedah daripada bahasa Al-Quran yang dimaksudkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam dalam ayat-ayat yang lain juga. Umpamanya Al-Qari'ah, Mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Yang ni pula ayat yang kita baca tadi. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Allah Ta'ala membuat satu pertanyaan, seolah Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, tahukah kamu apakah itu Lailatul Qadar?" Dan bukanlah Allah Ta'ala tanya tu suruh Nabi Muhammad jawab, tetapi nak cerita tentang, Allah Ta'ala akan cerita selepas tu apa dia malam Al-Qadar itu. Begitulah juga dalam surah Al-Qari'ah tadi. Wa ma adraka mal qari'ah. Dan apakah kamu mengetahui tentang Al-Qari'ah itu? Kemudian Allah Ta'ala cerita, beritahu kepada Nabi, iaitulah Al-Qari'ah itu maksudnya apa selepas daripada ayat tersebut. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal aihnil manfush. Itulah maksud Al-Qari'ah. Maka begitulah juga ayat yang kita baca tadi. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Maka Allah Ta'ala jawab pada ayat yang seterusnya, Lailatul qadri khairun
min alfi syahr. Itu jawab dia. Maknanya ayat yang kita baca tadi adalah suatu kaedah bahasa Al-Quran yang maha hebat, yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah Allah Ta'ala tanya Nabi, tapi sebenarnya Allah Ta'ala nak cerita kepada Nabi dan juga kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, supaya diambil perhatian dengan sempurna daripada kita. Seolah Allah Ta'ala buat pertanyaan, dan sebenarnya bukanlah Allah Ta'ala nak menuntut pada jawapan itu, tapi Allah Ta'ala nak cerita sebenarnya apakah yang nak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada konteks ayat tersebut. Inilah ayat yang kedua tadi yang kita baca, wa ma adraka ma lailatul qadr. Kita sambung. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadri khairum min, huruf kha, bukan huruf qa, khairun ataupun khairun, kha, khairum. Kenapa jadi rum begitu? Selepas tanwin tu ada huruf mim. Jadi huruf mim ni dia punya makhraj je kena tutup mulut kan. Khairum, kat situ hukumnya apa? Idgham ma'al ghunnah ya. Khairum min, idgham ma'al ghunnah, maknanya di sana ada dengung lah. Khairum min alfi syahr. Bunyi sikit roh yang kita wakaf di situ. Bukan min alfi syahri, tu tak kena tu. Min khairum min alfi syahr. Bunyinya macam tu. Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kita sambung sampai habis. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul tanazzalu, huruf zai. Tanazzalul malaikatu, al-malaikatu. Maksud apa dia al-malaikatu? Malaikat lah. Jadi tajwid dekat situ apa dia? Al-malaikatu, mad wajib muttasil. Warruhu ha ya, bukan warruhu fiha bi'izni, huruf zal, bukan huruf zai, bukan bi'izni, bi'izni rabbihim
bertemu dengan huruf mim. Mim mati bertemu dengan huruf mim. Idgham mithlain. Bi'izni rabbihim min. Tu apa pula? Ikhfa hakiki. Min kulli amr. Min kulli amr. Maknanya kita berwaqaf di situ, waqafnya hujungnya ada huruf ra. Maka bunyilah sikit tanda mati, kita matikan ra di situ, amr. Bukan min kulli am. Macam tu ya. Jadi am terus. Ra tak bunyi. Ada yang baca dengan sambung. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Dia berhenti situ. Lepas tu barulah dia ambil salamun hiya hatta matla'il fajr. Kalau kita berhenti min kulli amr sajalah. Min kulli amr. Kemudian salamun hiya hatta matla'il fajr. Huruf ta, bukan mat, huruf ta tu matla'i, bukan matla'i. Bukan matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya. Baik. Kita sambung ayat kita tadi pada ayat yang ketiga. Malam qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, turun malaikat-malaikat juga Jibril di malam itu dengan izin Tuhan mereka daripada segala pekerjaan. Selamat malam itu hingga terbitnya fajar. Pada ayat yang ketiga sehinggalah ayat yang kelima dalam surah Al-Qadar ini, Allah menerangkan kebesaran dan kemuliaan malam Al-Qadar itu. Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya malam Qadar, waktu Quran diturunkan itu lebih baik dan lebih berharga dari beribu-ribu bulan yang telah lalu, di mana manusia rata-rata dalam kegelapan petunjuk ilahi dan dalam kesesatan dan kederhakaan. Dengan turun Quran di malam Al-Qadar itu, terbitlah matahari petunjuk ilahi dengan beransur-ansur menerangi seluruh manusia dan menerangi atau menghabiskan kegelapan yang menutupi kemanusiaan manusia beberapa abad atau ribuan bulan yang telah lalu. Pada malam Qadar itu turunlah malaikat-malaikat dan juga Jibril, malaikat Allah yang terutus membawa wahyu kepada nabi-nabi. Nabi kita melihat dengan matanya sendiri di waktu bangunnya akan Jibril dan malaikat-malaikat itu turun. Disebut kepada kita bahawa malam Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Ataupun dalam erti kata yang lain, malam Qadar itu adalah lebih baik daripada malam-malam yang lain. Itu maksud dia.
bahasa Quran ini bila sebut 1000 ni maksudnya banyak. Bukanlah semata-mata 1000, kata 1000 bulan 1, 2, 3, 100, 200 sampai 1000. Bukanlah maksud tu kadang-kadang. Tapi nak memberi maksud maknanya banyak. Contohnya tuan-tuan baca hadis 40 kan. Kitab tu tulis hadis 40. Matan arba'in, dia kata. Hadis 40. Apakah dalam kitab itu ada 40 hadis? Lebih daripada 40 hadis. Jadi dia nak cerita Arab ni kalau dia bawah pada jumlah itu, maka dia sebut yang terdekat dengan jumlah terbesar itu. Sebenarnya hadis 40 tu dalamnya ada 43 hadis yang rasmi dan beberapa lagi hadis yang menerangkan hadis itu. Maka banyak, lebih daripada 40 hadis. Tapi kenapa sebut 40 hadis? Ini ialah sebutan orang Arab. Orang Arab dia kata bawah, kalau hadis tu ada 45, dia kata 40 hadis. Kalau hadis itu ada 50, dia akan kata hadis tu disebut dalam 55 ataupun ke bawah sikit. Dia buat macam tu supaya ni bahasa percakapan Arab, maknanya kefahaman orang Arab. Dia macam tu. Ni berdasarkan kepada apa yang Allah Ta'ala beritahu macam dalam Al-Quran. Contoh Al-Fishah. Al-Fishah maksudnya 1000 bulan. Ada ulama kata memang 1000 bulan sungguhlah. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 100, 200 sampai 1000 bulan. 1000 bulan. Ada yang menyatakan ini ialah bahasa Al-Quran. Bahasa Arab ni bahasa Quran, maksudnya banyak. Bila sebut Al-Fishah 1000 bulan, malam Al-Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya lebih baik daripada semua hari hadu ada. Macam itulah. Semua malam hadu ada, semua bulan hadu ada, semua tahun hadu ada. 1000 bulan berapa tahun? 80 tahun lebih kot. 83. Takkan kita nak kira Tuhan nak bagi ganjaran 83 tahun kat kita. Maksudnya kat sini ialah lebih baik, maknanya fadilatnya sangat besar yang Allah Ta'ala bagi keistimewaan kepada malam Al-Qadar itu. Adakah malam Al-Qadar itu? Adalah. Tak boleh kita kata ni ialah satu bayangan saja, majaz sahaja. Bukan majaz, dia memang betul hakiki. Dia ialah hakiki, bukan majazi. Dia yang betul-betul punya. Bukan suatu kiasan ataupun maknanya sekadar untuk nak memberi tasji' ataupun memberikan semangat, bukan. Tetapi benar-benar malam Al-Qadar itu ada. Macam tu. Macam kita kata yang kita beriman bahawa adanya hari kiamat. Ada, wajib. Bukan suatu kiasan. Adanya hari kiamat. Adanya hari akhirat. Kita wajib beriman. Maka begitulah juga kita wajib beriman adanya malam Al-Qadar itu. Malam Al-Qadar. Dia bukan suatu bahasa kiasan, tetapi dia adalah memang benar. Maknanya Al-Qadar, malam Al-Qadar itu ada. Maksudnya malam Qadar, waktu Quran diturunkan itu lebih baik dan lebih berharga dari beribu-ribu bulan yang telah lalu. Maknanya banyak. Bukan 1000 bulan, tapi beribu-ribu bulan. Maknanya semua bulan ada. Yang paling bagus ialah malam Al-Qadar.
Tapi apakah malam-malam lain tidak bagus? Tak juga. Bukan. Tapi malam-malam lain itu ialah ganjarannya biasa. Tapi yang paling istimewa yang di sisi Allah Ta'ala ialah malam Al-Qadar. Nah, macam tu. Ini yang mesti kita kena maklum. Di mana manusia rata-rata dan dalam kegelapan petunjuk ilahi dan dalam kesesatan dan kederhakaan. Dengan turun Quran di malam Qadar itu terbitlah matahari petunjuk ilahi dengan beransur-ansur menerangi seluruh manusia dan menerangi atau menghabiskan kegelapan yang menutupi kemanusiaan manusia beberapa abad atau ribuan bulan yang telah lalu. Allah Ta'ala angkat malam Lailatul Qadar, malam Al-Qadar itu kerana di sana turunnya Al-Quran. Kerana Al-Quran ini ialah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan ia sangat istimewa. Malam itu jadi penuh bermakna disebabkan turunnya Al-Quran pada malam tersebut. Allah Ta'ala susun begitu. Maknanya dekat sini ialah nak cerita kepada kita ialah tentang Al-Quran. Kelebihan dan kebesaran Al-Quranul Karim. Kebesaran Al-Quranul Karim yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ianya suatu mukjizat. Mukjizat Nabi Muhammad yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi Muhammad. Nabi lain apabila mereka wafat maka berlalulah mukjizat mereka itu. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila wafatnya baginda, mukjizatnya kekal sampai hari kiamat, iaitulah Al-Quranul Karim. Maka beruntunglah sebagai umat Nabi Muhammad kerana di sisi kita adanya mukjizat Nabi. Walaupun Nabi telah wafat, tetapi yang Nabi tinggalkan kepada kita, dikekalkan kepada kita dalam hidup kita, ialah mukjizatnya, iaitulah Al-Quranul Karim. Maka kita mesti mengambil manfaat daripada mukjizat ini. Mesti ambil manfaat. Sepatutnya mesti ambil manfaat. Tetapi disebabkan manusia ni tak tahu, manusia tak ambil peduli, yang menyebabkan akhirnya manusia tu rugi hidup di dunia dan juga di akhirat. Kerana mereka tidak menyadari di sisi mereka itu ialah Al-Quran, adalah adanya Al-Quranul Karim. Hanya sebahagian kecil saja yang mengambil manfaat Quran ni, hanya sebahagian kecil. Tapi sebahagiannya yang lain buat tak tahu je. Yang menyebabkan rosaklah manusia itu. Hari ini berlakunya kerosakan di langit dan di bumi, di alam ini, kerana manusia meninggalkan Al-Quran. Binasanya manusia pada zaman Nabi Nuh alaihi salam kerana tidak bersama dengan Nabi Nuh dalam bahteranya. Tapi umat Nabi Muhammad akan binasa disebabkan mereka meninggalkan bahtera Al-Quranul Karim. Inilah yang disebut oleh para ulama kepada kita, nak diceritakan kepada kita tentang kelebihan dan kebesaran Al-Quranul Karim di sisi kita. Sebab itu kita hari ini dah hujung-hujung kot bulan Rejab, nak pergi ke bulan Sya'ban, dan kita nak masuk beberapa hari lagi nak masuk Ramadan. Maka pastilah kita ni sinonimkan diri kita dengan Al-Quranul Karim. Disebut kalau bulan Rejab ni ialah bulan salat. Bulan salat, peristiwa Isra' dan Mi'raj ditabalkan sebagai bulan salat. Bersempena adanya peristiwa besar
yang agung yang berlaku ke atas batang tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Isra' dan Mi'raj itu. Maka kita kata ni bulan ni dipanggil bulan solat. Baguslah. Ada tempat-tempat yang buat klinik solat, tahsin solat, macam-macam lah dibuat sebagai nak meraihkan maknanya bulan solat, bulan Rejab ini. Tak apalah, bagus. Mari bulan Syaban kita maknanya memperkukuhkan sembahyang-sembahyang sunat kita dan juga puasa-puasa sunat kita. Memperkukuhkan sembahyang dan juga puasa sunat. Dan bila tiba Ramadan ialah waktu untuk kita maknanya meneruskan ibadat-ibadat itu dan memberi penekanan kepada amalan-amalan kita. Dan bila masuknya bulan Ramadan, kita kata ni bulan Al-Quran lah. Bulan Al-Quran, orang sibuk dengan Al-Quran. Waktu pagi kita tadarus Al-Quran, waktu petang adanya tadarus Al-Quran, waktu malam pun orang ambil kesempatan untuk buat tadarus Al-Quran. Maka ini sebahagian kecil sahaja yang buat, yang lain dia tak buat kerana tak mengambil manfaat. Sebab tu di dalam Al-Quran Allah Ta'ala cerita di dalam surah Al-Qadar ini sebenarnya nak cerita tentang kelebihan Al-Quran. Selain daripada nak cerita malam Al-Qadar itu, terselitnya di sana tentang kemuliaan dan kebesaran Al-Quranul Karim. Maka ni yang mesti kita ambil perhatian dalam diri kita, supaya kita muhasabah diri kita, bagaimana keadaan kita, hubungan kita dengan Al-Quranul Karim. Semalam saya ada kuliah duha satu tempat, kita cerita bab adab membaca Al-Quran. Adab-adab membaca Al-Quran selepas daripada tajuk maknanya kita ni, hubungan kita ni dengan Al-Quranul Karim. Mesti kita kena tahu, supaya apa yang kita buat ni ialah suatu ibadah. Tuan-tuan, membaca Quran ni ialah satu ibadah daripada ibadah-ibadah kita lain. Macam mana kita kata sembahyang sunat kita, puasa sunat kita, apa semua tu kita kata ibadah. Bacaan Al-Quran ialah satu daripada ibadah-ibadah itu. Maknanya dia satu ibadah. Bila satu ibadah, dia ada tata tertib dia. Dia ada cara dia. Dan di sana Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran kepada mereka yang melakukan maknanya amalan tersebut. Bukan suatu perkara yang diremehkan. Maknanya alah biasa ya, baca-baca, tak baca sudah. Itu tak betul tu. Maknanya dia satu ibadah. Bila ibadah, dia ada disiplin dia. Dia ada tata tertib dan tata caranya untuk kita nak melakukan ibadah tersebut seperti mana kita buat ibadah-ibadah yang lain. Ulama kata baca Quran ni hukumnya wajib. Ada sebahagian kata sunat. Maka dua-dua ni kita kena pegang. Betul ke? Apakah tak baca Quran tu berdosa? Boleh jatuh dosa. Siapa yang melupakan Quran, hukumnya berdosa. Ada jadi macam tu. Kerana apa? Dia adalah suatu ibadah. Maka oleh yang demikian, kita mesti ambil perhatian. Kerana apa? Manfaat daripada Al-Quran ni sangat besar. Orang bahas duk cerita tentang Quran ni lama dari dulu sampai sekarang. I'jaz Al-Quran ni sangat besar. Sangat banyak. Kita baru cerita 1, 2, 3. Walhal tentang Al-Quran ni sangat banyak. Sangat banyak. Maka kita mesti ambil. Mesti mengetahui dan mengambil faedah
daripada Al-Quran, iaitu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Macam tu. Maka disebut bahawa adab-adab kita dengan Al-Quranul Karim. Sebab kita tahu bahawa Quran ini adalah maknanya suatu ibadah bagi kita. Bahkan sebahagian daripada maksud Quran itu ialah kita membacanya adalah suatu ibadah. Maka dia ada adab-adabnya. Antara yang disebut oleh para ulama. Tuan-tuan dengarlah apa yang disebutkan oleh ulama, apa yang mesti kita adab kita dengan Al-Quran ialah yang pertama disebut mestilah melahirkan sifat ikhlas dan mengharapkan redha daripada Allah. Ni adab dia. Adab yang pertama mestilah bersifat melahirkan sifat ikhlas dan mengharapkan redha daripada Allah. Tuan-tuan, dua benda ni kita nak sebut senang. Kita nak tulis pun senang. Dan kita nak habuk kat orang pun senang. Tapi nak buat tu susah. Macam mana kita nak lahirkan keikhlasan waktu kita dengan Al-Quran? Sedangkan kita pun tak tahu kita ikhlas gedak kadang-kadang. Kita pun tak tahu. Orang lagi lah tak tahu. Dia boleh sebutlah kita ikhlas gedak, pulang ke orang lah. Bahkan kita sedang baca, contoh kita baca Quran, kita ikhlas ke? Tak tahulah kita ikhlas gedak. Kita pun tak tahu. Kita pun tak tahu. Tapi ialah bahawa ikhlas itu ialah kerja Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya kita ni baca aja. Kita baca, yang menilainya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nak ceritanya ialah adab pertama yang disebutkan oleh ulama, mestilah kita ni berusaha untuk melahirkan sifat ikhlas kita ni dengan Quran. Kita baca tu kita ikhlas, maknanya kita kena ulang banyak-banyak kali. Kena baca tu banyak-banyak. Banyak kali diulang-ulang kita punya pembacaan Al-Quran kita, baru mudah-mudahan lahirnya keikhlasan. Sebab itu kata ulama, kalau nak khusyuk dalam salat, banyakkan salat. Kalau kamu nak mendapat keteguhan di dalam puasa, maka banyakkan puasa. Kalau kamu nak mendapat kelazatan di dalam tahajud, perbanyakkan tahajud kamu. Maksudnya berulang kalilah tahajud itu. Mari kita berusaha. Istiqamah, istimrar, mulazamah. Maksudnya mesti lazimi amalan itu. Nak dapat ikhlas baca Quran? Nak, maka kena lazimi amalan itu. Dia tak boleh sekali baca sadaqallahu azim ikhlas dah. Ada. Maknanya kena banyak-banyak kali. Yang tahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar Allah Ta'ala lah yang catat. Kita tak tahu kadang-kadang pun. Kita baca je. Itu kerja kita. Tapi mudah-mudahan kita mendambakan suatu yang kita nak ni, iaitu ikhlas. Mudah-mudahan Allah Ta'ala datangkan keikhlasan kita dengan Al-Quranul Karim. Yang kedua yang kita sebutkan tadi ialah dan mengharapkan apa? Redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini susah pula. Lagi susah. Nak Allah Ta'ala redha kita. Kerana ada orang yang baca Quran, yang Allah Ta'ala laknat dia. Berapa ramai orang yang baca Quran dan Quran itu laknat dia. Allah Ta'ala laknat dia maksudnya. Begitu. Kerana dia ni siapa? Dia ni orang yang sekian-sekian dengan Allah Ta'ala. Lalu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Maka kita nak dan mengharapkan keredaan daripada Allah.
Mudah-mudahan amalan kita itu Allah Ta'ala pandang. Allah Ta'ala redha. Sampai tahap kita nak baca Quran, kita buat amalan pembacaan Quran kita tu bukanlah lagi kerana nak dapat pahala, tapi semata-mata nak redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja. Had ni tinggi. Had ni tinggi. Pasal kita buat apa-apa ibadat, pertama kita nak pahala lah, nak apa lagi kan? Tuan-tuan mari sini majlis ilmu, nak buat apa lagi? Nak buat pahala lah. Kan? Selain dapat ilmu dan sebagainya, kita nak dapat pahala. Kita buat amal kebaikan, kebajikan, amal soleh, perintah Allah, taat dan sebagainya. Kerana apa semua? Kerana nak dapat pahala. Betul dah i'tiqad tu? Betul dah. Tak ada masalah, kata ulama, betul dah. Kita buat ibadat kerana nak dapat pahala, okey, betul. Cuma peringkat hak paling tinggi sekali di sisi Allah Ta'ala ialah mereka-mereka yang bukan lagi nak pahala, buat amal soleh kerana nak pahala, buat amal soleh kerana nak masuk syurga, tapi mereka ni atas lagi daripada tu, nakkan redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa golongan ni? Golongan ni yang telah mendapat halawah, iaitu telah mendapat kemanisan di dalam ibadatnya. Nak sampai tahap tu memang kata susah sungguh baca Quran ni. Dah lah nak kena ikhlas, lepas tu nak redha pula, nak minta redha Allah Ta'ala pula. Oh, jauh lah kita ni. Tak mustahil. Tak mustahil. Quran ni Allah Ta'ala punya, bukan orang punya. Allah Ta'ala tahulah hati perut kita. Maka kita kena buat yang terbaiklah di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi itulah, perkara ni bukan sekali terus jadi. Tak. Dia mesti mulazamah, mesti dilazimi di dalam kehidupan. Maka baru dia jadi. Kalau tidak, dia tak boleh. Kalau tidak, tak boleh. Yang ni yang disebut oleh para ulama kepada kita. Yang seterusnya ialah disebut antara adabnya lagi ialah adabnya kita selalu membaca Al-Quran dengan baik. Selalulah kita ni membaca Al-Quran dengan baik. Maksudnya kat sini apa-apa? Maksudnya kat sini ialah jangan baca main-main. Mesti baca dengan baik. Maka bila bila sebut kata baca dengan baik, mestilah diiringi dengan pengetahuan, dengan ilmu. Maka dia menuntut kepada kita untuk belajar membaca Al-Quran dengan baik. Ini satu. Kok mana pun Quran ni dia baca. Dia tak boleh, maknanya sebagai perhiasan begitu, tak boleh. Waktu tunang nikah buat buh rebel elok-elok lawa-lawa tak atas tu, abang nak sebagai hantaran hadiah kepada pasangan. Hak terjemah, hak tak terjemah, hak Quran besar, hak Turki punya, hak Saudi punya, macam-macam lah. Quran cantik, tapi sebagai perhiasan semata-mata. Bukan salah nak bagi hadiah tu, tak salah. Tapi tujuan sebenar, kalau ambil buka baca, hak tu betul. Tapi duk jadi perhiasan sampai hari tua, hak tu salah. Tu salah. Baik, tak payahlah Quran tu sebagai hantaran. Baik, bagi kain plekat sudah. Kain plekat ke kain ela boleh buat baju. Quran ni kita kena tanggungjawab dengan dia. Lebih baik begitu. Tapi tak apalah terang ni, Quran kulitnya emas. Kulitnya emas, memang tak buka lah sampai kiamat. Jadi ambil perhatianlah perkara tersebut.
Kerana Quran ni kok mana kena baca. Baca satu sudahlah. Yang lain boleh hadiah kepada orang lain. Setiap rumah sekurang-kurang kena ada satu Quran. Sekurang-kurang, kan? Tapi dah sebab kita ni ramai duduk dalam rumah tu, suami satu, isteri satu, anak satu, anak-anak lagi satu. Kalau kongsi tak apa. Tapi kalau kongsi sekarang, nanti payah tanda demo bagi hilang. Sendiri-sendirilah. Lepas tu kita sedap dengan Quran kita. Sebab kita dah biasa dengan Quran kita tu, kita nak Quran kita, tak nak Quran lain. Kan? Mari dekat masjid, mari surah, kita ambil Quran dekat masjid surah, berlain sikit. Sebab tu kita bawa Quran kita dari rumah nak. Kita baca Quran kita. Kadang-kadang orang macam tu. Tak apalah. Sebab apa Quran kita nak Quran kita tu? Pasal kita conteng dalam tu. Kita ada tanda tarik gitu. Kita faham. Orang lain tak faham. Ni apa ni? Ada dia buat burung, gambar burung. Apa gambar burung? Ada dia buat gambar ni. Ada orang yang simbol-simbol dia tertentu dia buat. Bukan conteng apa, dia tanda. Dia tanda, dia faham. Sebab dia senang baca. Sebab dia dengar radio, ustaz beritahu, dia tulis sikit. Saya dengar ustaz kuliah, ada tanda sikit. Maknanya dia faham. Maknanya sebab tu dia sedap dengan Quran dia. Tak apalah. Masing-masing punya Quran. Macam tu. Ni Quran ni bagus. Dia elok letak atas. Letak atas almari. Sebab dia menjunjung tinggi Quran kan. Hormat Quran ni. Tu dia. Sampai berabuk duduk atas almari. Bagus. Sampai kiamat tak buka-buka. Bila tahu dah atas tu ada Quran, bila nak sapu sampah kan, Allah Quran rupanya. Kita yang letak, kita lupa. Kan lupa baca satu, lupa letak satu. Kita letak tinggi, bagus dah, hormat Quran. Tak tinggi, jangan tak bawah, tak tinggi, bagus dah. Tinggal lagi tak baca. Biarlah Quran kita sikit, tak apa kat rumah, yang penting ada. Kerana Quran ni suruh untuk baca. Saya sebut dah dulu, ada orang suka letak Quran ni dalam kereta. Dia letak dalam kereta. Tak apa, letak dalam kereta pun tak apa. Yang penting baca. Yang penting baca. Sebab tujuan balik Quran ni baca. Bukan sebagai perhiasan. Dia letak Quran atas dashboard tu, kereta tu. Panas atas tu. Jadi Quran tu jadi rosak. Dia hukumnya haram. Buat apa letak Quran dalam kereta? Nak bagi berkat. Nak bagi kereta tak hilang. Elok-elok hilang je. Bukan pasal tu. Kita salah tujuan Quran. Kalau kita letak Quran dalam kereta sebab nak baca, tak apa. Sambil-sambil tunggu demo pergi merkik je. Buka sikit, baca 2-3 ayat, habuan nak mengantuk. Kan? Lepas tu letak balik. Masa nak cari parking, tunggu parking, baca asal. Tu tak apa, letak Quran, bagus. Tapi kita tahu passion kita, kan boleh dalam kereta baca Quran pun pening. Tak payah. Buat rosak Quran dalam kereta, tak payah. Baca Quran dekat rumah sudah, dekat tempat tertentu yang kita nak. Tak apa. Sebab tujuan Quran ialah untuk dibaca. Yang tu, dengan tak merata. Masa saya belajar dulu, ada orang Arab ni bagusnya, ada setengah-setengah Arab lah. Yang baik tu kita ikut lah. Cuma hak tak baik tu kita buang lah. Ada sebahagian mereka ni rajin suka baca Quran. Orang Arab ni di Mesir lah terutamanya, mereka ni suka pegang tasbih. Yang benda baik-baik lah. Bukanlah hak tak baik tu tak pegang, tak baik tidak lah. Tapi dia pun banyak pegang, saya tengok pegang tasbih. Tasbih ni abang zikir lah, nak buat apa lagi kan. Itu satu hal, itu satu amalan yang boleh kita tiru lah. Satu lagi apa? Dia suka bawa Quran. Tapi tu dia lah bawa Quran. Macam bawa plastik tu. Plastik bawang apa semua, jalan macam tu ya, bawa Quran. Menjinjing. Paling bagus dalam teksi ke ataupun dalam
dalam Quran tu tak buat pokok belakang macam wallet gitu ya. Selit belakang punggung gitu ya. Sekali lagi duduk, dia baca. Nak turun, dia balik dalam tu. Amalan tu bagus dah. Cuma tak ada adab lah pula. Waktu tengah periksa, buh Quran dekat celah kaki, dekat stokin, tengah tulis. Lepas tu tak tahu, nak tiru Quran, ambil Quran kat stokin. Tu pun ada juga. Ada juga. Jadi itu tak ada adab lah. Itu tak ada adab. Nak ke Quran tu bagus dah semangat tu. Cuma adab tu kena jaga. Sebab tu diperkenalkan kepada kita adab. Adab Quran. Cuma adab jangan lebih-lebih pula. Lebih maksudnya apa? Macam tadilah. Adab kita mesti, Quran ni mesti letak tinggi lagi daripada kita punya atas pusat. Sampai letak atas almari. Lepas tu tak buka-buka dah sampai ke sudah. Jadi orang Melayu ni bagus juga. Dia ajar budak-budak kita apa? Sadaqallahul azim. 3 1 2 3. Tu hebat tu. Tu bukan syariat tu kan. Itu tak ada, dan apa tak disebut dalam hadis pun tak ada. Buat 3 dia tak. Ustazah tu marah kata tak bubuh sadaqallahul azim, tak bubuh sini, tak bubuh sini, tak bubuh sini. Ustazah tu cukup marah. Cium balik. Cium balik junjung. Nak pergi rumah, dari rumah ke rumah ustazah tu berjunjung macam ni. Tu punya nak jaganya adab Quran. Bagus tu. Tu bagus tu. Bagus walaupun tak ada disebut dalam hadis. Tak ada, tapi bagus sebab nak jaga adab dengan kita dengan Quran bagus. Cuma janganlah sampai maknanya kita menjunjung tu sampai junjung sungguh lah. Jadi tak baca. Menyudahnya tak baca. Penyudahnya. Jadi kena balik tujuan asal Quran ni ialah kena baca. Macam tu. Sebab tu wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Iqra. Bacalah olehmu wahai Muhammad. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Maksudnya Al-Quranul Karim. Bacalah kamu akan Al-Quran itu. Maka ulama kata, saya ulang lagi, ulama kata ada 7 tanggungjawab kita dengan Quran. Yang pertama, belajar baca Quran. Belajar baca Quran ni tak ada had umur. Tak ada had umur. Kami ni dah 5 series dah. Kami ni dah berapa macam-macam istilah lah kan. Macam-macam dah lebih umur dah, apa semua dah habis masa dah belajar ni. Tak ada. Habis umur maksudnya mati. Habis umur maksudnya mati. Jadi sebelum mati kita boleh belajar Quran. Mesti belajar Quran kata ulama. Belajar alif ba ta sa sampai habislah kita boleh baca lah. Kan? Tu belajar. Sebab ilmu Quran ni bukannya sikit banyak. Bukannya sikit banyak. Sampai hari ni pun kami para asatizah pun masih lagi belajar tentang Al-Quran. Masih lagi belajar Al-Quran. Kan? Macam tu secara tidak langsung, secara tidak rasmi. Kita masih lagi belajar. Pasal banyak kita tahu semua. Kan? Macam tu. Jadi belajar membaca Al-Quran. Yang kedua, bacalah Al-Quran tu. Dah tahu baca. Ada orang bila dia dah habis khatam, dia tak baca dah. Dah khatam dah. Berapa kali? 3 kali. Baca tengok, dah lupa dah. Tu hebatnya. Sebab lepas habis baca, dia tinggal. Ada. Lepas baca, kita kena selalulah pula dengan dia. Kedua, baca Quran. Yang ketiga, hafaz Al-Quran. Hafallah takat mana hak yang kita mampu. 3 qul wadduha ke bawah tu mesti dalam genggaman kan. Ingat tak lam yakunil lazina kafaru min ahli kitab? Ingat tak? 8 ayat je, bukan banyak mana pun. 8 ayat je, seminggu 1 ayat tu dia. 8 minggu 8 ayat. Dia kan dah dapat dah lam yakuni. Punya lama. Tak apalah, bukan kita nak buat masuk pertandingan pun. Habuan kita baca, kita hafal. Hafallah Quran tu.
punya lama Quran tu dengan kita, takkan kita nak hafal. Hafallah satu ayat sehari, seminggu satu ayat. Jadilah sebagai pengukuhan kita, sebagai tanggungjawab kita dengan Al-Quran. Apatah lagi mereka yang menghafaz Al-Quran. Susah hafaz Quran ni, bukan senang juga. Susah. Tapi kita mesti berusaha. Bukan nak suruh jadi hafizah Quran macam mereka dapat sijil khatam, syahadah apa semua. Tak lah. Kita nak untuk diri kita, tanggungjawab, nak lepaskan tanggungjawab diri kita dengan Al-Quran. Hafallah. Macam tu. Yang ketiga, yang keempat ialah ingat Al-Quran tu. Bila dah hafal, kena ingat. Macam mana nak ingat? Kena banyak ulang. Tu yang formula, tanyalah ulama dunia sekalipun. Macam mana nak ingat Quran? Dia kata, ulang Quran banyak. Tu cerita dia. Tak ada dia kata makan kismis. Tak ada dia kata minum air zam-zam 15 botol sehari. Tak ada. Makan kurma ajwah 20 kilo sebulan. Tak ada. Dia kata nak ingat Quran, kena ulang Al-Quran. Tu je. Jadi kita ulanglah ayat-ayat yang kita dah hafal tu. Ayat kursi, ingat tak ayat kursi? Tu hebatlah tu. Alif Lam Mim ayat 1 hingga 5 surah Baqarah, ingat tak? Ingatlah tu. Hafizah Quran lah. Apa lagi? Hafizah dah. Wadduha ke bawah dalam genggaman, kan? Maknanya kita ingat. Banyak kalau orang tu baca silap, kita dapat tahu silap ni, tu imam ni. Kan? Macam tu. Tapi pengukuhan, tak apalah. Kan kita nak masuk musabaqah pun untuk diri kita. Kan? Hafaz, kemudian ingat. Yang kelima, kata ulama, hendaklah kamu tadabbur Al-Quran. Macam kita duk buat sikit-sikit ni lah. Maknanya kita ambil tahu apa hal Tuhan cerita dekat kita. Surah ni cerita tentang apa, ayat ni cerita tentang apa. Sebagai nak memberi kekhusyukan kepada kita waktu kita baca Quran. Sebab kita ketahui apa dia yang Tuhan cerita dekat kita. Maka lagi sedap. Macam doa yang kita baca, kita faham doa apa hak kita minta kat Tuhan. Maknanya lagi sempurna permintaan itu. Berbanding kita baca, kita hafal doa, tapi kita tak tahu apa hak kita doa. Jadi kita boleh baca macam tu je lah. Baca keras itu tak ada penghayatan. Tapi kalau kita baca doa dengan penuh penghayatan, sebab kita faham apa hak kita kata. Ini ialah rintihan daripada hambanya kepada Allah. Maka Allah Ta'ala dengar. Ni kita baca, kita tak tahu. Bukan tak dapat pahala, tapi tak dapat pahala lebih lagi. Macam tu. Jadi bila Quran kita faham, maknanya tambah pahala lagi. Pahala baca dapat, pahala faham dapat. Macam tu. Jadi sekarang ni mekanisme untuk kita nak faham ni banyak. Kita ada kuliah-kuliah. Tuan-tuan boleh dengar. Kita ada Quran yang macam-macam jenis. Ada terjemahan perakata, terjemahan, ada tafsiran lah, ada dalil sebelah-sebelah tu. Berceramuk tepi-tepi ayat Quran tu. Penuh. Baca je. Baca, ambil iktibar, ambil penghayatan. Ini yang nak dikendaki, tanggungjawab kita dengan Quran. Kemudian lepas tadabbur, kita amal dengan apa yang kita tahu, yang kita faham. Kemudian yang terakhir, kata ulama, sampaikan kepada orang lain. Kongsikan apa hak kita tahu tu kepada orang lain. Yang inilah manfaat ataupun maknanya tanggungjawab kita dengan Al-Quran. Mulianya, besarnya nilai Al-Quran itu, sehinggalah Allah Ta'ala nobatkan malam yang turunnya Al-Quran itu dipanggil malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar tu hebat sebab apa? Kerana di sana turunnya Al-Quranul Karim. Begitu. Ni bulan Ramadan nak mari, orang pakat nak cari malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar ni orang cuk siap-siap dah 10 malam takhir. Hari pertama dia buat tak sungguh lagi. Ramai tapi tak sungguh lagi lah. Dia pun nak pecutan terakhir tu. Sekarang banyak macam tu kan. Tapi mereka lupa pula ada hadis Nabi kata malam Lailatul Qadar itu ialah di permulaan Ramadan. Sudah. Sudah hamba. Nak cari macam mana?
Orang duk cuk 10 malam terakhir tu. 10 malam terakhir dia bertegak nak tidur, nak iktikaf masjid, nak perhabis Quran, nak bagi khatam malam tu, lepas tu nak tahajud, nak apa. Baguslah. Depa duk pulur hujung. Walhal kita tak tahu pun malam qadar tu bila. Malam qadar tu bila tak tahu. Banyak riwayat hadis yang berkait dengan bila ditanya oleh sahabat, bila datangnya malam al-qadar itu. Nabi banyaknya sebut 10 malam terakhir. Tapi ada hadis yang orang lupa disebut di dalam permulaan Ramadan. Ada disebutkan oleh ulama sebagai pengalaman mereka, tajribah dalam kehidupan mereka. Mereka kata sepanjang bulan Ramadan itu adanya Lailatul Qadar. Pula dah. Sudah. Kita pergi baju raya. Kita pergi beli baju raya waktu tu. Rugi dah kita. Rugi dah kita. Kan? Maknanya nak cerita, kita buatlah persediaan sebelum Ramadan ni supaya kita sentiasa bersemangat pada tiap-tiap hari dalam bulan Ramadan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berkekalan amalan itu pada selepas daripada berlalunya Ramadan. Terutamanya amalan kita, hubung kait kita dengan Al-Quranul Karim, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Qadatullah yang dapat saya baca sikit sebanyak daripada tadabbur surah Al-Qadar ini. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan bersama menjadi amalan kepada kita dan persediaan untuk kita menempuh Ramadan Al-Mubarak yang akan datang, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. InsyaAllah kita menutup dengan doa selamat. Kita doa kepada guru kita Al-Fadhil Ustaz Azhan Ishaq yang sekarang ni diuji oleh Allah Ta'ala dan akan buat pembedahan kot. Akan ada pembedahan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sembuhkan dengan segera Ustaz Azhan Kota Raja Ipoh. Ustaz Azhan Ishaq. Dan juga ada sahabat-sahabiah kita yang diuji oleh Allah dengan kesihatan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kesihatan dan sembuhkan dengan segera dan dapat bersama-sama dengan kita selepas daripada ini meneruskan ibadah, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا طالبا إلا نجحته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا هب لنا من أزواجنا
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا تقبل منا دعاءنا ورجاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Surah Al-A'la. Okey. Cuti tak kita tak? Tahu? Dan lagi? Tak ada kan? Dan. Tengok kalender lah. Ada lah.